8 Mei, kumpulan kapal induk Amerika Syarikat yang diketuai oleh USS George H.W. Bush telah mengawal Teluk Oman. Daripada berpuluh-puluh kapal yang berlabuh, 2 buah kapal menonjol kerana mereka bergerak perlahan tetapi pasti menuju ke sebuah pelabuhan Iran yang berdekatan. Ini adalah kapal tangki minyak yang berdaftar di Iran, iaitu MT-MTC Star Tree dan MTC Sevda, yang kedua-duanya kini secara langsung melanggar peraturan ketat Tentera Laut Amerika Syarikat. Sekatan Selat Hormuz. Sudah lebih 3 minggu sejak sekatan itu diumumkan. Setiap kapten kapal dagang yang melalui kawasan itu kini sudah tahu peraturan di selat tersebut serta kepentingan untuk mematuhinya. Dan jika mereka tidak mematuhinya, kapal perang AS sedang bersiap sedia. Kapal pemusnah menunggu di permukaan, jet pejuang berlegar di awan di atas. Setiap kapten di rantau ini tahu ancaman itu memang benar-benar wujud. Tetapi, Star 3 dan Sevda tidak berhenti. Mereka terus menuju destinasi mereka sementara sebuah jet pejuang FA-18 Super Hornet Amerika berlegar di udara. Arahan datang daripada Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM. Kapal tangki Iran itu mesti dilumpuhkan serta-merta. Dilumpuhkan, bukan dimusnahkan. Itu satu perbezaan yang penting. Bukannya Amerika Syarikat tidak mampu meletupkan kapal-kapal ini atau menenggelamkannya ke dasar laut. Tetapi, ini bukan kapal perang musuh. Ini adalah kapal tangki komersial dengan anak kapal di atasnya yang hanya menjalankan tugas mereka dan mengikut arahan dari atas. Amerika Syarikat tidak perlu membunuh orang awam atau menenggelamkan kapal untuk menyampaikan mesej. Tetapi, ia tidak boleh membiarkan mereka teruskan. Dalam beberapa minit, FA-18 sedang menurun ke arah kapal pertama daripada 2 kapal itu, bersedia untuk melancarkan serangan dengan ketepatan jitu. Bilik enjin dilindungi dengan perisai yang tebal. Jadi, juruterbang perlu mendapatkan laluan terus ke sistem pendorong tanpa menyentuh bahagian luar. Sasarannya ialah pipe exhaust selebar 6 kaki. Semakin hampir dengan sasarannya, juruterbang Super Hornet mengunci komputer sasaran dan bersiap dengan bom berpandu laser yang sangat tepat. Tentera laut tidak mahu melepaskan serangan yang seberisiko ini walaupun mereka terpaksa melakukannya. Tepat 10 minggu sebelum itu, pada 28 Februari, Amerika Syarikat dan Israel terlibat dalam perang secara langsung dengan Iran yang mengakibatkan pembunuhan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, sebahagian besar tentera Iran telah dimusnahkan dan dengan pilihan yang semakin terhad, negara itu mengambil langkah menutup laluan di Selat Hormuz, salah satu laluan air terpenting di dunia di mana 20% bekalan minyak global mengalir melaluinya. Beribu-ribu kapal kemudiannya terkandas dan harga minyak melonjak tinggi. Dengan Amerika Syarikat mencuba beberapa strategi untuk memecahkan sekatan dan membuka semula selat itu. Situasi berubah secara dramatik pada 12 April apabila Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance mengumumkan bahawa rundingan damai Pakistan yang dicadangkan antara Amerika Syarikat dan tentera Iran telah gagal. Kedua-dua pihak tidak dapat mencapai persetujuan dan ini jauh lebih buruk bagi Iran berbanding bagi Amerika Syarikat. Kemudian pada hari yang sama, Presiden Donald Trump menjelaskan dengan tepat apa maksud berita buruk itu untuk Iran, mengumumkan bahawa tentera Amerika Syarikat secara rasmi mengambil alih kawalan Selat Hormuz. Beliau menambah bahawa Amerika Syarikat akan mula memusnahkan periuk api yang telah diletakkan oleh Iran di selat itu. Dan sehari kemudian, rancangannya berjaya direalisasikan. Dengan CENTCOM dengan jelas menyatakan bahawa mana-mana kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan atau kawasan pantai Iran akan dihentikan, manakala semua kapal lain bebas untuk meneruskan perjalanan mereka ke dan dari mana-mana pelabuhan bukan Iran di kawasan itu. Mengatur sekatan di laluan air yang sempit tetapi amat berpengaruh dan menjadi rebutan sengit bukanlah satu tugas yang mudah. Dan Amerika Syarikat tidak berkira dalam membelanjakan apa sahaja untuk memastikan perkara ini berlaku. Ia telah menghantar beribu-ribu tentera, ratusan pesawat dan lebih daripada sedozen kapal perang besar juga. Kekuatan sebegitu sepatutnya sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan dalam hati mana-mana kapten atau komander walaupun hanya terlintas untuk mengingkari arahan Amerika Syarikat. Tetapi, tidak lama kemudian, tindakan pertama yang menentang mula berlaku. Walaupun sangat rumit untuk menubuhkan dan menguatkuasakan sekatan di Selat Hormuz, cara ia berfungsi dalam amalan sebenarnya agak mudah. Amerika Syarikat memantau laluan air menggunakan pesawat dan armada lautnya
untuk mencari mana-mana kapal yang melanggar peraturan. Jika ada kapal dikesan, kapal itu akan diberi amaran. Secara logiknya, mereka sepatutnya mematuhi amaran itu dan tiada tindakan lanjut perlu diambil. Itulah yang sebenarnya berlaku pada mulanya apabila pasukan Amerika Syarikat memintas dan mengalihkan berpuluh-puluh kapal sekaligus menghentikan aliran puluhan juta tong minyak Iran. Tetapi pada 19 April, hanya seminggu selepas pengumuman Trump, ujian besar pertama sekatan itu tiba. Kapal MV Tuskar dilihat bergerak terus menuju ke bandar pelabuhan Iran, Bandar Abbas. Ini adalah kapal kontena bersaiz Panamax dengan jumlah berat melebihi 66,000 tan dan panjang lebih 960 kaki. Ia benar-benar merupakan raksasa lautan, mampu mengangkut sejumlah besar bahan ke seluruh dunia. Melihat kapal besar ini secara terang-terangan mencabar sekatannya, Amerika Syarikat mula mengikuti kerangka kerja yang telah ditetapkan. Kapal pemusnah peluru berpandu-berpandu, USS Spruance, dihantar untuk memintas Tuskar dan mengeluarkan amaran yang jelas, menggesa ia menghentikan perjalanannya dan menukar haluan serta-merta. Ia menolak. Selama 6 jam, kapal pemusnah tentera laut terus mengekori Tuskar, berulang kali mengeluarkan amaran melalui radio jambatan ke jambatan dan malah melepaskan tembakan amaran ke hadapan kapal tersebut. Namun begitu, Kapten Tuskar tetap enggan mematuhi arahan, secara tuai membahayakan dirinya, anak kapalnya dan seluruh kapalnya. Beberapa jam berlalu, tetapi tiada apa yang berubah. 6 jam adalah masa yang lama di laut. Dan walaupun kapal kargo seperti Tuskar bergerak perlahan, mereka tetap bergerak, semakin hampir ke destinasi mereka setiap detik yang berlalu. Amerika Syarikat tidak mampu untuk menunggu selama-lamanya. Kebuntuan ini tidak boleh dibiarkan berterusan. Jadi, selepas 6 jam komunikasi berulang-alik yang membosankan, tanpa sebarang hasil yang positif, arahan diterima daripada Komander CENTCOM, Laksamana Brad Cooper. Spruance diberi kuasa untuk melancarkan tembakan melumpuhkan ke arah Tuskar di atas kapal Iran itu. Satu lagi mesej diterima daripada pihak Amerika. Tetapi ia bukan amaran. Kali ini, ia adalah satu arahan. Sesiapa yang berada di bilik enjin Tuskar perlu segera keluar atau berisiko kehilangan nyawa. Tidak lama selepas itu, kapal pemusnah Amerika Syarikat melepaskan tembakan dengan meriam utama 5 inci Mark 45 Mod 4. Kapal itu melancarkan serangan yang sangat tepat, hampir seperti penembak tepat, terus ke bilik enjin Tuskar. 9 das tembakan, itu sahaja yang diperlukan. Peluru 5 inci menembusi terus badan kapal keluli. Ia menembusi bahagian luar bilik enjin dan merosakkan sistem pendorong kapal itu. Dalam beberapa saat, Tuskar berhenti secara tiba-tiba. Ia telah diberi amaran, ia gagal mendengar dan kini ia telah menerima akibatnya. Tidak sampai setengah jam kemudian, Marin Amerika Syarikat dari Unit Ekspedisi Marin ke-31, MEU, terbang ke kapal itu dengan helikopter. Menggunakan tahun-tahun latihan mereka dengan sebaiknya dalam operasi pendekatan yang sangat cekap dan pantas, dan tidak lama kemudian berjaya menguasai kapal tersebut. Dalam satu tindakan pantas, Amerika Syarikat telah membuktikan bahawa mereka bersedia, sanggup dan mampu menguatkuasakan sekatannya dengan cara yang paling cekap dan tepat. Bukan dengan serangan pengeboman atau pelancaran peluru berpandu, tetapi serangan yang sangat tepat sehingga melumpuhkan kapal kargo yang paling besar sekalipun. Dalam sekelip mata, ini bukan lagi sekadar perang kata-kata, tetapi tindakan sebenar yang benar-benar memberi impak. Satu-satunya persoalan yang tinggal ialah sama ada Kapten Iran akan belajar daripada contoh Tuskar atau terus dengan cubaan berani mati mereka untuk mengelak sekatan itu. Jawapannya tiba dengan pantas pada 6 Mei. Iran masih belum belajar daripada kesilapannya. Dalam beberapa hari sejak Tuskar dilumpuhkan, beberapa lagi kapal yang kononnya cuba menembusi sekatan telah dikesan dan dihentikan. Iran malah beralih kepada penggunaan taktik kapal tangki bayangan, menghantar kapal kargo dengan transponder yang dimatikan dan nama yang disamarkan, dengan harapan mereka dapat melepasi kawalan tanpa dikesan. Tetapi, Amerika Syarikat sentiasa memerhati dengan mata di langit dan di seluruh perairan, pasukannya sentiasa memantau setiap kapal yang melalui Selat Hormuz. Mereka dengan teliti mengenal pasti setiap kapal, memeriksa sejarahnya, pemiliknya, benderanya dan butiran lain untuk menentukan dari mana ia datang dan ke mana ia menuju. Dan mereka baru sahaja melihat sebuah lagi kapal Iran
cuba menyelinap melepasi sekatan. Kali ini ia adalah MT Hazna, sebuah kapal tangki minyak mentah yang sangat besar, lebih 1,000 kaki panjang. Kapal itu sedang menuju melalui perairan antarabangsa dalam perjalanan ke sebuah lagi pelabuhan Iran di Teluk Oman. Pada ketika ini, pihak Amerika sudah sangat faham dengan rutin ini. Sebuah kapal dihantar untuk memintas Hazna dan mesej amaran pertama dikeluarkan. Kapal itu diberitahu dengan jelas bahawa ia telah melanggar sekatan dan mesti menukar haluan atau berdepan dengan akibatnya. Sama seperti Taska, Hazna enggan menurut. Lebih banyak amaran diberikan, tetapi ia juga gagal menghasilkan kesan yang diinginkan. Hazna terus mengekalkan haluannya, semakin hampir ke pelabuhan destinasinya. Sekali lagi, Amerika Syarikat tidak mempunyai pilihan lain. Sebuah pesawat FA-18 Super Hornet Tentera Laut Amerika Syarikat berlepas dari kapal induk USS Abraham Lincoln dan meluncur laju menuju ke kapal tangki Iran itu. Juruterbang itu diberikan arahan untuk melumpuhkan kapal tersebut. Tetapi, dia tidak menyasarkan bilik enjin seperti yang dilakukan pada Taska. Sebaliknya, dia menyasarkan sasaran yang lebih kecil, iaitu kemudi yang terletak di belakang kipas kapal tangki itu. Melakukan tembakan seperti ini memerlukan kemahiran yang luar biasa. Tetapi Amerika Syarikat mempunyai beberapa juruterbang terbaik di dunia, hasil daripada beberapa program latihan paling intensif yang pernah dicipta. Mendekati pada sudut yang sempurna, menyelaraskan tembakannya dengan tepat. Juruterbang itu menekan picu mesingan M61A2 Vulcan 20mm pada Super Hornetnya, melepaskan beberapa das tembakan terus ke arah kemudi, melumpuhkannya serta-merta. Hazna tidak kehilangan kuasa, enjinnya dan hampir semua komponen terpentingnya masih utuh dan tidak disentuh, manakala kapten serta anak kapalnya juga tidak mengalami sebarang kecederaan. Tetapi kemudi itu tidak berguna dan kapal tersebut telah dilumpuhkan. Memusnahkan kemudi pada kapal tangki sepanjang 1,000 kaki mencipta bahaya hanyut yang besar, kerana tanpa kemudi, kapal tangki itu menjadi peluru berpandu besar tanpa kawalan, berisiko hanyut secara berbahaya ke dalam lalu lintas komersial sekeliling atau terkandas. CENTCOM memerlukan cara untuk memusnahkan kapal dari dalam, memaksanya untuk menurunkan sauh tepat di tempat ia berada. Ini membawa kita kembali ke 8 Mei MTC Star 3 dan MTC Safda terus mengikuti laluan mereka melalui Teluk Oman. Dengan menezoom, masuk ke sebuah pelabuhan Iran yang berdekatan di atas, bergerak pada kelajuan ratusan batu sejam, FFA-18 Super Hornet semakin menghampiri. Ia juga sedang bersiap untuk melancarkan satu lagi serangan tepat yang menakjubkan. Bukan pada kemudi, bukan juga di bilik enjin, tetapi di cerobong asap. Struktur-struktur yang menjulang tinggi ini menonjol keluar dari bahagian atas kapal-kapal ini. Tetapi jika anda menyintai ke dalamnya, anda akan dapat melihat terus ke bahagian enjin di bawah kerana cerobong itu secara teknikalnya hanyalah paip exhaust menegak yang besar. Jika anda boleh menjatuhkan bom ke dalam paip itu, ia akan jatuh terus ke enjin, memusnahkan komponen dalaman penting seperti injap exhaust dan silinder tanpa perlu membuat sebarang kerosakan pada badan kapal. Enjin maritim moden hari ini sangat sensitif terhadap sebarang perubahan tekanan secara tiba-tiba dan kesan ini akan serta-merta mengaktifkan protokol henti kecemasan kapal, menyebabkan kapal berhenti secara mendadak. Untuk melakukan serangan seperti itu, anda tidak boleh hanya bergantung pada bom biasa. Anda memerlukan bom yang dikuasakan oleh beberapa teknologi panduan terbaik di dunia. Itulah tepatnya yang dimiliki oleh Hornet. Ia dilengkapi dengan GPU-54 Laser C GDAMS. Bom-bom ini pada asalnya adalah bom tidak berpandu seberat 500 paun tanpa sebarang sistem panduan, bermakna juruterbang perlu menjatuhkan bom pada masa yang sangat tepat untuk mempunyai harapan tipis mengenai sasaran mereka. Dengan penambahan kit Joint Direct Attack Munition, bom bodoh ini menjadi lebih seperti peluru berpandu, menggunakan GPS dan sistem navigasi inersia untuk menyerang sasaran mereka. Dengan ketepatan yang hampir sempurna dan hanya margin kesilapan yang sangat minimum, penambahan panduan laser meningkatkan lagi ketepatan mereka, membolehkan mereka menyerang sasaran bergerak dengan kebolehpercayaan yang luar biasa. Menyasarkan kembakan, juruterbang Super Hornet menekan butang, bom dijatuhkan dan sistem navigasi dalaman GBU mengambil alih, membimbing bahan letupan ke arah sasarannya. Jika bom tersasar, walaupun hanya beberapa inci, ia boleh mengenai struktur atas kapal atau dek kapal yang boleh menyebabkan ratusan korban.
Tetapi itu tidak berlaku. Bom itu pergi tepat ke tempat yang sepatutnya, terus ke dalam cerobong asap. Gelombang letupan itu terperangkap oleh paip keluli, jadi ia tiada tempat lain untuk pergi kecuali ke bawah. 500 paun bahan letupan meletup di dalam enjin diesel marin sebesar bangunan 3 tingkat. Serpihan logam mencari turbocharger, aci pemacu keluli, laut, enjin utama tercekik, kipas berputar berhenti dan kapal menjadi gelap. Hanya beberapa minit selepas kapal Iran pertama dilumpuhkan, kapal kedua mengalami nasib yang sama. Sekali lagi, senjata berpandu laser dilepaskan dari Super Hornet. Ia mengunci sasaran, iaitu cerobong asap, dan meluncur masuk ke dalam bukaan itu, memusnahkan sistem pendorongan kapal dari dalam. Beberapa minit yang lalu, kedua-dua kapal ini sedang berlayar perlahan tetapi pasti menuju ke destinasi mereka dengan terang-terangan melanggar sekatan Amerika. Sekarang, asap tebal mula keluar dari kapal-kapal itu apabila enjin mereka gagal dan anak kapal bergegas ke bot penyelamat. Kedua-dua kapal itu kini terhenti di tengah laut, tetapi yang penting, mereka masih terapung. Itu bermakna, tiada kehilangan nyawa yang tidak perlu, tiada krisis kemanusiaan, tiada tumpahan minyak besar atau bencana ekologi yang perlu dirisaukan. Dan itulah tujuan serangan smokestack. Ini bukan soal tentera laut AS sekadar menunjukkan ketepatan, senjata atau latihan juruterbang mereka. Ia adalah kemuncak penguatkuasaan Sekatan Maritim, serangan yang sangat tepat dan serta-merta melumpuhkan yang boleh membuat kapal tangki minyak dan kapal kargo itu tidak berdaya tanpa perlu pertumpahan darah atau kekejaman. Sehingga pertengahan Mei 2026, CENTCOM melaporkan bahawa pemintasan dan serangan tepat sekatan itu telah menyebabkan lebih 70 kapal tangki dihentikan daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kapal-kapal yang sama itu mempunyai kapasiti untuk mengangkut lebih daripada 166 juta tong minyak yang dianggarkan bernilai $13 bilion. Tentera Laut AS telah melumpuhkan armada itu menggunakan jet pejuang bernilai $60 juta. Tetapi, bagaimana jika anda tidak mempunyai tentera laut? Apabila Vladimir Putin menyerang armada bayangan miliknya yang bernilai $8 bilion, Ukraine tidak menggunakan jet. Mereka menggunakan mainan bernilai $20,000. Lihat sendiri bagaimana mereka melakukannya dengan klik pada video di bawah dan kita jumpa anda dalam episod seterusnya The Battlefield Show.